lama tak keluar. Seminggu dekat rumah dah ni. So hari ni kita keluar lah. Saya nak ambil baju kurung, beli tudung untuk match. Saya nak cari makeup, nak cari red lipstick. Okay lah. Jom kita pergi summer. Alhamdulillah dah balik. Oh, okay, jom saya tunjuk apa saya beli. Sebenarnya ada satu benda kisah sedih, tapi tak apalah Okay, mula-mula saya ambil ni baju. Alhamdulillah hari ni tahun ni Cik Mah ada baju raya. Guna kain yang dulu my sister ada belikan. So I jahit dekat tailor yang selalu kita orang pergilah. So I ambil baju raya. Ni baju raya. No secret. Kita guna je kain cotton. Ni, lepas tu I pakai tudung merah. Oh, memang kita nak jadi merah mangah pada hari raya. Lepas tu I pergi mana Lepas tu, pergi Gio beli kain tudung sebab nak match dengan baju raya lah. Sebenarnya nak beli tudung Arzu, tapi mengenangkan aku sekarang jobless. Fikir banyak kali kata apalah, beli je lah tudung cotton RM10. Jahit kat uncle. InsyaAllah lawa juga jadinya. Lepas tu kita dah ambil baju, pergi Gio. Okay, lepas pergi Gio, pergi Watsons. Okay, beli concealer Wardah. Kita tak tahu, kita ikut je influencer recommend yang kita percaya suruh pakai. Lepas tu ni, sebab nak pakai lipstick merah kan, I try lah beli ni Wardah lip cream Red Dictate. Tak tahulah jadi apa, asalkan jadi bibir. Lepas kita selesai pergi ni, lepas tu kita singgah Speed Mart. Kita beli ni. Lepas sahur-sahur kadang tak selera, memang tak selera. Kadang-kadang tengok nasi kan, tak tahulah aku sahaja atau sebab kakak aku pun mengalami. Kakak aku yang suri rumah, dia kata kadang-kadang dia nak muntah, muak makanan sendiri. Kita kadang-kadang kita rasa kita tak nak telan makanan sendiri. Okay, so kita perlukan lagi biskut kan. At least kau tak lalu sangat ambil biskut muka air teh. Cukup. Lepas tu ni, kita nak resepi Abeng KA kita Q-Pie. Tapi tak tahulah dia guna roasted sesame. Macam nak sebut dia? Sesame. Beli je lah. Kalau boleh nak beli sikit je, sebab I tak makan benda-benda macam ni. Tapi nak try kan, kok sedap. And something malah teringat zaman-zaman dulu. Suara takbir memuji nama ilahi. Lepas tu ni, kita nak buat air apple resepi Abeng. Lepas tu ni jobless tapi berbelanja seperti orang yang ada kerja. Alhamdulillah. Pergi Mr. DIY. Aku sebenarnya nak tampal wall, how do we call it? Bukan backsplash tau, tapi macam wallpaper, kitchen wallpaper yang macam untuk tak nak bagi kotor terkena minyak kat dinding. Aku nak tampal benda tu, tapi tak tampal-tampal lagi. Ni aku nak try resepi kalau Amin yang wrap tu, sebab aku ada daging. Okay, so ni kita beli kat dia. Kita beli ni comel, jari panas. Tak boleh angkat kat kuali panas. Panas you. Lepas tu sebab kita dah selalu memasak kan, kita beli apron. Ya Allah, comel je. Rasa macam Korea sikit. Sorry, sayur ni beli kat Maidin tadi. Towel tangan ni Cik Mas je guna. Abang tak boleh you cannot share with me, brother. And then tu aku cakap, bila waktu kerja kau tak nak beli benda-benda macam ni. Bila aku tak ada duit, kau nak lah pula beli benda-benda macam ni. Kita beli wak. Kita beli je. Baca siapa yang kelakar lagi TikTok tu. Kalau tak beli, biar menyesal daripada beli. Tak beli dan menyesal. Macam tu.
So kita beli ni, kita nak steam something kan. Pun resepi kalau Ami nak try yang chicken apa benda bahasa resepi Indonesia tu. Kita beli ni. Saya tak tahu lah dia sesuai ke tak dengan saya punya kereta, pony kereta. Dan kita beli ni, kita beli 2. Lepas tu kita beli ni juga, hook. Lepas tu kita beli ni. Tak nak oil splash to protect against grease burn, keep the stove clean. Protect oil splash lah into the wall. Tak nak kena ni. Lepas tu kita beli ni. Dapur gas satu dah rosak. Nak beli baru abang kata. Mahal lah. Undi je lah dulu. Kita redor je. Lagipun kita fikir juga sebab kita tak bekerja sekarang ni. Okey lah, redor je. So kita belilah ni. Kenapa aku rasa ingat nama ni Penunu Bunsen. Penunu Bunsen macam dulu belajar biologi kimia. Ni kita hidupkan gas. Kita beli. Lepas tu cutting board beli sebab jijik. Yang aku baru beli tau, tapi dia sangat kotor. So aku tak nak guna. Aku tak nak guna itu, jijik. So aku nak guna yang ni. Kita. And then kita beli ni last. Tada! Okay, itu saja. Bye. Ya Allah, aku mudah-mudahan saya dapat kerja tak lama lagi. Amin ya rabbal alamin.